Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifat 01. Okey guys, untuk video kali ini kita akan tengok cerita seram pasal kisah seram buku sumpahan. Kesian kawan. Okay, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu korang betul tekan like dan subscribe. Okay, jom kita mulakan. Tengok ni, aku jumpa buku apa? Death Note. Buku apa tu? Entah. Aku jumpa kat rumah nenek aku. Naik dulu rumah bila pegang. Tak payahlah usik. Aku tak nak usik pun, tapi aku tertarik nak baca buku ni. Baik kau tanya nenek kau dulu. Nenek aku tak ada kat rumah. Dia keluar dengan mak aku. Aku nak try buka tengok. Kan jadi bapa aku tak tahu. Tak ada apalah. Kau temanlah aku. Buka dah. Kau pun nak tahu apa yang ada dalam buku tu kan? Emoji gelap Alang-alang haha. Teringin juga. Hahaha. Sekejap. Baca doa dulu. Amirul. Kenapa? Okey tak? Kosong. Aku ingatkan apalah tadi. Bila sebab dia Amirul. Dia terkejut dah. Haha, kau ingat ada hantu keluar dari buku tu ke? Mana dah tahu. Tak ada apa pun. Tapi aku pelik lah. Kenapa nenek aku simpan buku ni dalam store? Elok lagi, kenapa tak guna je? Senangin tu. Ataupun barang limited. Aku baru perasan. Ada nama lah dekat salah satu buku surat ni. Hamdi. Nama siapa ni? Tu nama arwah ayah aku. Oh, ayah dia dah meninggal. Buku ayah kau ke? Mungkin. Tapi kenapa ada kat sini? Aku nak simpanlah buku ni. Elok juga. Kau kan rindu arwah ayah kau. Kenapa nenek aku simpan buku yang ada nama ayah aku ni? Nanti kau tanyalah. Esok sekolah tak? Tanya Amir. Sekolah? Kau? Tak tahu lagi. Jangan aku hotel sekolah Kau jangan dengan dia tak datang sekolah jangan dah datang sekolah nanti saya marah dan aku potong. Potong. Syah ni ketua kelas. Dia tak nak datang. Apalah Syah ni. Datanglah. Jumpa esok bye. Okay. Kiranya dia orang pergi sekolah lah. Dah balik dah ke? Dah. Tengah makan. Okay. Weh. Ya. Cikgu Fiza tanya aku siapa ni? Cikgu Fiza tanya aku siapa tak ada yang ni. Kenapa dia tak chat kau? Lah. Aku lupa nak minta nombor baru Cikgu Fiza. Haya. Yang tak hadir hari ni Syafiq dengan Ryan. Kau tulis tak? Dia tanya kenapa tak ada buku kehadiran atas meja. Buku tu aku lupa nak bawa tadi. Apa? Aku tulis dalam dekat buku baru aku yang aku jumpa. Oh, Death Note.
Janganlah tulis nanti meninggal. Sebab saya pernah tengok buku Death Note. Lepas tu dia ada orang tulis, lepas tu mati. Kau guna buku tu buat isi harian. Yelah, dia tu nak buat apa? Orang simpan lah kenangan tu. Tak apalah. Pun ada juga faedah. Jom. Assalamualaikum. Ni Syah kan? Ni nombor Fiza ke? Aku bagi nombor kau tadi. Amirul. Syafi dengan lain last minute. Korang dah meninggal pukul 12 tadi. Nanti bagi tahu yang lain je. Syafi dengan lain dah meninggal. Saya tahu. Syah yang tulis. Syah yang tulis korang. Serius lah. Patutlah. Dia atas sekolah tadi. Tapi cikgu Fiza cakap dia orang meninggal pukul 12. Maksudnya dia meninggal masa tak atas sekolah. Malam ni kita pergi rumah dia orang ya. Ada tahlil. Okey, keesokan hari. Hari ni Iskandar je tak datang. Harap dia okey lah. Dah bagi tahu dia pasal kawan kita tu. Dah. Kau tulis dalam buku ke nama Iskandar tu? Ya. Syah. Aku terfikir kan. Macam mana kalau buku tu menyebab dia orang mati? Bila sebab Syah kan dia tulis nama yang tak ada. Lepas tu tulis buku. Bila sebab macam tiba-tiba je. Tengoklah semua nama yang ada dalam buku tu semua dah meninggal. Dah ajal dia orang nak buat macam mana buku tu mengalut. Ni tengok nama Iskandar pula kau tulis apa. Kau nak cakap nanti dia buku ke? Dah lah. Entahlah tapi hari aku rasa macam tu. Jap. Iskandar. Asal tak datang sekolah hari ni memang okey. Ni elok je. Alah, elok je. Tapi apa hal tak mati? Dia tak datang sebab lemah bukan sebab meninggal. Tapi tak adalah. Kebetulan je semua tu. Jap. Kenapa? Kau tulis dekat buku tu Iskandar. Patutlah saya rasa pelik sebab ada Q. Iskandar. Patutlah. Sebab tak kena. Sebab S ni Q tak sama. Kau salah je. Sepatutnya Q. Lepas tu aku nak suruh kau nak suruh aku tulis buku balik. Jangan. Aduh kau ni. Macam-macam lah. Dah lah. Aku nak makan lepas tu tidur. Okey. Oi. Kenapa tak datang hari ni? Kau letak kat mana buku tu? Buku apa? Buku hitam tu lah. Death Note. Pada aku lah. Aku bawa pergi sekolah. Kau datang rumah aku ke? Ya. Buat apa? Nak cari buku tu. Kau kenapa? Aku nak tunjuk dekat kau yang buku tu ada sumbahan. Bagi saya tengok. Kau keluar dari rumah tu. Rumahku. Aku nak buku tu. Dah lah Amirul. Kau macam dah tak betul. Datang rumah orang. Pergi balik. Hari ni kau seorang je tak atas sekolah. Sorry ya, aku kena tulis nama kau.
Wih. Jangan. Tadi 48 Jumaat 1 Amirul. Alamak. Sorry ya, Amirul. Merajuk ke? Tak merajuk, dia dah mati. Saja pula sekali-sekala kena rotan sebab tak hadis. Untuk kebaikan kau juga. Yesus datang ya, Amirul. Tak datang. Amirul. Afiqah. Kiranya Amirul dah tak ada. Yang Syah dah tulis nama dia. Yang mati Iskandar, Ryan dengan Syafiq, Amirul. 4 orang mati. Kalau korang jumpa Death Note tu, janganlah tulis orang-orang tu Nanti ada cuba korang kalau bayangkan, kalau korang jumpa Death Note tu, kalau korang punya buku tu tak bilik korang tulis dekat Google, kalau contoh Death Note, lepas tu ada sepahan. Korang lepas tu letak balik. Macam tu lah. Jangan main ambek je. Okay lah guys, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Korang patut tekan like dan subscribe Okay, bye-bye.